Dekat Greater Khingan, sempadan Mongolia, China, ada satu kawasan peternakan lembu bertaraf premium. Lembu kat sini tak duduk dalam kandang sempit tau, tapi hidup bebas macam dalam syurga dunia. Bayangkan, hari-hari diorang meragut rumput segar kat padang luas, minum air sungai pegunungan yang jernih dan hirup udara paling bersih. Paling penting, suasana kat sini tenang gila. Bila tak ada gangguan, tahap stres lembu-lembu ni memang rendah sangat. Sebab itulah, daging yang dihasilkan teksturnya cukup lembut dan kualiti dia memang premium habis. Tak hairanlah kalau hotel dan restoran mewah berebut nak dapatkan daging kat sini. Apa yang kita boleh belajar? Kalau lembu pun perlukan ketenangan untuk hasilkan kualiti yang terbaik, apatah lagi kita manusia. Bila jiwa kita tenang dan jauh dari stres, barulah kualiti hidup kita pun akan jadi lebih baik. Jadi, jangan lupa cari masa untuk recharge ketenangan diri korang hari ini.